Ada yang datang jumpa dia kata, "Ustaz, saya ni santau Ustaz. Bulan puasa ni ada jin ke Ustaz? Kena santau bulan puasa Ustaz." Dia orang cakap bulan Ramadan dirantai, dibelenggu syaitan. Apa pasal ada histeria Ustaz? Orang Teluk Intan telefon ofis saya nak tanya Ustaz Kazim, saya balik sembahyang tarawih semalam, ya. Jadi balik-balik ke rumah tu saya tengok ada lembaga putih melompat daripada pokok ke pokok. Jadi nak tanya Ustaz, itu jin ke hantu ke apa? Kata bulan puasa tak ada hantu. Mana saya tahu bang, saya tak nampak. Nah, Ustaz pun tak tahu. Saya tak nampak. Mana saya tahu? Saya tak boleh bagi komen. Wartawan telefon, nak tanya pendapat Datuk, artis yang berhalwat baru ni ditangkap oleh pihak Jawi. Apa komen Datuk dalam kes ni? Saya tak tangkap, yang tangkap Jawi. Tanyalah Jawi, saya Jawa, saya tak tahu. Buat apa saya nak komen benda yang saya tak tahu? Kalau begitu kita rujuk pada hadis, dibelenggu segala syaitan. Sihir jalan tak? Bulan Ramadan ada sihir jalan. Habis itu kata dibelenggu syaitan. Okey, rujuk pada hadis dibelenggu syaitan. Okey, jawapan? Dibelenggu, dirantai, diikat. Yalah, apa maksud dia? Tak tahulah. Sebab itu ada huraian daripada ulama. Orang sekarang dia tak mau. Kita hendaklah kembali pada Quran dan hadis. Ulama, awak faham? Dibelenggu setan tu, dirantai tu apa? Setakat tu je lah. Apa makna belenggu dia? Belenggu is belenggu lah Ustaz. Iyalah. Habis tu kenapa kejadian histeria berlaku dalam bulan Ramadan? Kenapa ada masuk hantu bulan Ramadan? Kenapa sihir berjalan bulan Ramadan? Sebab tu ulama lah yang melihat ayat tadi, mentafsirkan hadis tadi. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kata yang dirantai ialah jin-jin, setan-setan yang jahat, yang besar-besar. Yang kecil-kecil, yang halu-malu ini, yang kecil-kecil ini tak dirantai. Yang dirantai itu apa? Jin kafir. Yang jin Muslim tak dirantai. Sebab tu orang jin pun puasa juga, mereka pun sembahyang juga. Jadi yang tuan-tuan duk ternampak, terserampuk apa semua tu, hak jenis tu lah. Baru faham. Sebab tu bila kita nak belajar agama, janganlah tolak ulama. Mereka ialah yang lebih faham. Mereka yang mengaji tentang hadis dan Quran. Kita ni pun dengar je. Bila orang tanya macam tu, pening kita. Jangan hari ni sebab ada orang cakap, baliklah pada Quran dan hadis. Baliklah Quran dan... Sabar sekali lagi. Tambah lagi ijma' dan qiyas. Tuan-tuan belajar Quran, tuan-tuan jadi apa? Kita kalau belajar Quran, dia melembutkan hati. Melembutkan hati, dia mengubat hati. Sebab tu mengubat hati, melembutkan hati ada 5 cara. Yang pertama apa? Mujasalatus salihin. Duduk dalam majlis orang soleh, melembutkan hati. Ni kita duduk dalam majlis zikir, lembut hati. Datang semayang jemaah di surau, lembut hati. Datang usrah, lembut hati. Duduk berzikir, lembut hati. Nombor 1. 2, wa qiraatul Quran. Membaca Al-Quran itu melembutkan hati. Yang ketiga yang melembutkan hati apa? Wa qiyamul lail, semayang malam. Yang keempat melembutkan hati apa? Wa itla'ul batin, membanyakkan lapar, puasa. Yang kelimanya ialah 2 rakaat indal masabih, 2 rakaat pada waktu sebelum subuh, 2 rakaat sunat sebelum subuh. 5 amalan ni ulama kata melembutkan hati kita. Baik, kalau kita belajar Quran, kita jadi apa? Mengubah manusia. Sebab hati dia berubah. Al-Quran bila turun, tadi ayat yang dibaca tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Imam kita baca, turun pada malam Al-Qadar. Bila? Ramadan, hari Jumaat. Siapa yang turunkan? Jibril. Berubah tak? Diturunkan pada siapa? Nabi Muhammad. Berubah tak? Ya. Nabi Muhammad sebelum dapat Quran, dia adalah Muhammad bin Abdullah.
Bila dapat Quran pada dia, Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin, terus naik menjadi penghulu Nabi dan Rasul. Diturunkan bila? Hari Jumaat, naik Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Diturunkan malam. Malam apa? Al-Qadar, 83 tahun bersamaan 1000 bulan. Quran punya pasal. Turun pada malam Qadar, terus naik pangkat. Tidak malam biasa ya. Malam tu 1000 bulan kelebihan dia. Turunnya di mana? Di Mekah. Bila Quran turun di Mekah, bercahaya Mekah, sampai sekarang diberkati. Turun dia di mana? Bila hijrah ke Madinah, tukar nama buruk Yathrib kepada nama Madinah, sampai sekarang diberkati. Al-Quran mengubah nama, mengubah tempat, situasi perangai manusia. Okey, sekarang kenapa anak kita buruk perangai? Quran jarang baca. Kenapa suami buruk perangai? Quran kurang baca. Kenapa isteri buruk perangai? Quran jarang baca. Kalaulah Quran masuk dalam hati dia, lembut dia tuan-tuan, berubah dia. Maka bulan Quran ini bulan merawat nafsu, merawat penyakit nafsu. Bacalah Quran. Baca Quran.